Adik berak ke? Mana ada adik berak? Adik kan dah besar. Kalau adik nak berak sekalipun, adik pergi jamban lah. Betul ke adik ni? Tapi ni tak lain tak bukan bau tai ni, Dik. Betul. Bukan adik yang berak. Tuduh-tuduh pula. Ya? Buat apa dekat bucu dinding tu? Abang, bau ni kan datang daripada ayah ni. Adik pergi cek ayah, Dik. Betul ke dia yang berak? Ayah pusing belakang, adik nak tengok. Pusinglah. Lah abang, ayah ni yang berak. Ayah. Tak boleh ke dalam 365 hari tu sehari je tak menyusahkan abang? Ayah. Dah tua-tua bangka macam ni pun masih nak berak dalam seluar. Ya, dah tahu diri tu nyanyuk, nak berak, bagi tahu abang lah. Senang abang nak ambil tandas tu, letak dekat ayah. Abang tak kira kalau macam ni lah selalu menyusahkan abang. Abang dah buat keputusan, Dik. Abang nak pergi hantar dia dekat rumah orang tua-tua. Senang, dekat sana ada orang jaga. Dah, Dik. Pergi basuh berak ayah, abang sipar baju dia. Dah, kita pergi hantar dia. Mari ayah ikut adik. Aduh. Tak payah. Adik, abang, sebenarnya ayah tak nyanyuk pun. Ayah nak tengok je anak-anak ayah jaga ayah macam mana. Korang tahu tak? Masa korang kecil-kecil dulu, ayah tak kisah pun basuh berak korang. Tai tu, ayah siap ramah-ramah, cium lagi. Ini tiba masa ayah, korang nak hantar ayah pergi rumah orang tua-tua. Tapi tak apalah, kalau nak hantar ayah pergi rumah orang tua-tua, ayah lagi happy. Penjaga kat sana cantik-cantik. Ayah, adik menyesal ayah. Maafkan adik. Mari adik basuh berak. Ya. Abang minta ampun ya. Biar adik yang basuh berak ayah. Pasal rumah orang tua tu ayah tak payah pergi. Biar abang je pergi rumah orang tua. Tapi confirm cantik Ya, tak payah nak cucuk-cucuk angin ayah. Ayah janganlah pergi ayah. Tahu takut. Dah, ayah nak pergi basuh berak dulu. Siap bunyi lagi, Dik.